Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini 6 Jun 2025. Besok kita Raya Haji. Salam Aidil Adha kepada semua. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berkongsi sedikitlah dengan terutamanya kepada ibu bapa, ahli masyarakat. Jadi kenapa kita perlunya memperkasakan pendidikan digital, perlu memperkasakan dan memahami tentang pentaksiran berasaskan sekolah. Sebab untuk kehadapan ini budaya kerjaya ataupun kerjaya, kita fokuskan kepada kerjaya anak-anak kita ni jauh berbeza daripada zaman kita. Baik, hari ni saya nak bawakan sikit je. Saya bawakan sedikit saja, iaitu saya bawakan sedikit daripada World Economic Forum. Ini report daripada World Economic Forum 2025. Kita tengok hari ni trend pekerjaan dan kemahiran yang akan yang dijangka lah. Baik, jadi ini adalah trend dia. Baik, untuk makluman semua, ibu bapa yang ada di dalam siaran ini boleh kongsi-kongsikan, subscribe. Saya sempat paksa tukar kepada channel yang lain ni sebab email yang sebelum ni saya gunakan akaun tu gunakan email dari segi email government. Okey, baik. Kita tengok di sini. Kita tengok yang pertama, kita di sebelah kanan tu adalah top fastest declining jobs. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang akan lupus lah, yang akan pelan-pelan akan hilang daripada pasaran. Yang sebelah biru ni, sebelah kiri ni adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan menjadi market, yang akan menjadi pasaran. Jadi kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang sekolah rendah, yang sekolah menengah tu, boleh take note, kongsi-kongsikan, share dengan rakan-rakan yang lain. Okey. Yang pertama ni kita tengok big data specialist, fintech engineers, AI and machine learning specialist. Nampak? Software and applications developers. Ini semua basic kepada programming. Bila sebut programming, nombor satu, matematik kena power. Matematik kena power. Kemudian critical thinking kena power. Yang ketiga ialah dia kena kreatif. Jadi yang ini banyak daripada nombor 1 ni sampai nombor 9. Nombor 9 ni ni nombor 8 ni majoritinya berasaskan programming. Macam nombor 8 ni UI, user interface dengan user experience. Interface dengan user experience. Interface, macam kita tengok interface dalam tablet, website apa semua tu, dia ada satu kepakaran engineer kat situ. Kemudian user experience ni maksudnya apa kita punya emosi, kita punya lebih kepada psikologi lah. Jadi ini semua yang main dengan data, matematik dan semua. Okey. Baik, kita tengok yang sebelah kanan yang warna merah tu. Sebagai contoh, nombor 1 postal service clerks, bank tellers and related clerks. Kan kita pun dah nampak dah banyak bank dah mula gunakan ATM je. Jadi cawangan-cawangan bank ni hanya nak untuk urusan buka akaun, begitu saja. Kemudian data entry clerks, data entry pun dah tak ada dah, kerana dia cashier and ticket clerks. Kalau kita tengok cashier, kita contoh dalam kedai-kedai makanan segera lah. Sekarang ni semua main touch dekat TV tu kan, nak order kemudian bayar kat situ. Selebihnya kita ambil di kaunter. Okey. Kemudian kita tengok nombor 9, transportation attendants and conductors. Jadi graphic designers, claims adjusters, examiners and investigators, legal officials. Legal ni macam pegawai undang-undang lah. Okey. Kemudian telemarketers. Jadi yang sebelah kanan yang merah ni akan hilang perlahan-lahan. Okey, akan berkurangan. So yang market ni lah yang biru ni. Jadi diharapkan perkongsian yang sedikit hari ini dapat memberi ruang pemahaman kepada ibu bapa bahawa untuk hari ini kita melihat satu perspektif yang berbeza daripada zaman kita. Satu perubahan yang sangat drastik. Jadi sama-samalah kita bantu anak-anak kita. Dan apa yang paling penting saya pertegaskan, iaitu cabaran dalam dunia digital ini kita bukan melihat kepada kepandaian, tetapi kita melihat kepada adab dan nilai, komunikasi, kreativiti, critical thinking, resilient.
komunikasi. Baik, setakat itu dulu. Jangan lupa subscribe, follow, like and share. Bye-bye.